Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amira Alia binti Abdul Aziz dan saya merupakan moderator untuk sesi Rentak Rimba kali ini. Jadi untuk topik kali ini kita akan mengupaskan tentang keunikan dan keistimewaan orang asli. Jadi bersama saya ada dua panel yang istimewa. Kita ada Prof. Dr. Madia Dr. Sazali. Jadi boleh tak Prof ceritakan sikit tentang latar belakang Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Moderator. Saya ni asal daripada Sarawak. Okey, daripada Kuching Sarawak, di Kepulauan Borneo. Jadi saya datang sini sebab saya mengajar. Itu saja. Jadi kita ada panel kedua kita iaitu Encik Amy Abdul Zaman. Jadi saya dengan Encik Amy ni merupakan salah satu suku kaum orang asli kan. Jadi boleh saya tahu Encik Amy daripada suku mana? Okey, salam sejahtera dan terima kasih Cik Moderator. Saya merupakan antara dan tergolong lah dalam masyarakat orang asli, dan saya dalam 18 suku kaum tu saya merupakan suku kaum Semelai yang terletak di kebanyakan mereka di daerah Bera lah, Pahang. Jadi terima kasih untuk Dr. Sazali dan Amy kerana sudi bersama kita hari ini. Jadi tanpa melengahkan lagi masa, ada beberapa soalan yang saya ingin tanyakan. Jadi kita akan mulakan dengan topik pertama kita iaitu topik pengenalan dan mengangkat identiti, pengetahuan, tradisi serta keunikan budaya orang asal. Okey, jadi untuk soalan ni saya nak tujukan untuk kedua-dua panel kita. Saya nak tanya sebab soalan ni bersempena dengan Hari Orang Asal Sedunia. Jadi pada pandangan Doktor dan Amy, sejauh mana Ekor Pelancongan hari ini benar-benar mengangkat keunikan komuniti orang asli? Kita mulakan dengan Dr. Sazali dulu. Okey, terima kasih Cik Moderator. Kita kena tahu secara umumnya istilah komuniti orang asal ataupun orang asli lah, yang menunjukkan masyarakat pribumi daripada yang telah mendiami sesuatu wilayah. Dia juga daripada sejak turun-temurun dan mempunyai hubungan sejarah, budaya dan kehidupan masyarakat tersebut yang rapat dengan kawasan tanah dan sumber alam semula jadi. Okay, jadi untuk itu dalam konteks Malaysia kita mempunyai masyarakat orang asli iaitu di Semenanjung Malaysia serta pelbagai komuniti pribumi yang juga di Sabah dan Sarawak. Walau kita cerita tentang orang asal. Tapi kalau di Semenanjung Malaysia, untuk makluman semua, masyarakat orang asli ini lazimnya dibagi pada 3 kelompok utama yang semua telah maklum, iaitu daripada kelompok Negrito, Senoi dan juga Melayu Proto yang terdiri pada pelbagai suku-suku etnik kaum lah. Tapi kalau kita tengok di Sabah pula, pribumi, kita ada banyak. Kerajaan dusun, kita ada Murut, kita ada Lugus, kita ada Baja dan sebagainya. Tapi kalau di Sarawak, pribuminya contohnya yang besar seperti masyarakat Iban, Bidayu, Melanau, Kenyak, Kayan dan sebagainya. Okey, dari segi konteks Ekor Pelancongan ataupun yang ni, kita tahu kebanyakan masyarakat asal pribumi ini mereka menetap di kawasan hutan, berdekatan dengan hutan, dengan pinggiran hutan. Jadi oleh itu kalau lihat macam mana hubungan mereka ini adalah salah satu aspek yang kita ambil tekankan bahawa mereka adalah penjaga kawasan tersebut. Setakat ni yang saya akan respon. Baik, kalau untuk Encik Amy macam mana? Apa pandangan Encik Amy tentang Ekor Pelancongan hari ini? Dia benar-benar mengangkat keunikan komuniti orang asli ke atau macam mana? Okey, bagus. Terima kasih Cik Moderator. Pada pendapat saya, sektor pelancongan sekarang sangat memberi ruang lah kepada terutamanya kami, komuniti masyarakat orang asli, sebab orang di luar sana mereka inginkan macam mana kehidupan kami sebagai komuniti orang asli. Sebab tak semua orang tahu macam mana kami hidup, macam mana kami makan, apa kami pakai, semua tu. Dan tetapi ada juga yang perlu diperbaiki lagi, terutamanya dalam segi pelibatan lah. Sebab saya lihat pelibatan masyarakat orang asli sangat terhad
di dalam sektor pelancongan, terutamanya di bahagian-bahagian macam jawatan-jawatan atas lah, seperti mereka menjadi usahawan ke, pembuat keputusan dan sebagainya. Okey, jadi soalan untuk Dr. Sazali, bagaimana kepelbagaian suku kaum orang asli yang tadi doktor ada jelaskan kan? Jadi kekuatan utama dalam ekonomi pelancongan negara macam mana? Okey, bila kita lihat dari segi pelancongan, kita fokuskan pada ekopelancongan yang berkaitan dengan ekosistem, ya. Jadi kita dekat Malaysia ni kita mempunyai kepelbagaian kaum yang saya nyatakan, tapi apakah unik masyarakat asal ini? Okey, ini akan menjadi sebab unik komuniti ini sebab mereka mempunyai bahasa, yang mempunyai adat, yang mempunyai pengetahuan yang tradisi mereka sendiri. Jadi oleh itu bila dinyatakan tentang macam mana ia berkaitan dengan ekopelancongan, itu adalah satu, kalau dinamakan keunikan itu adalah unique selling point ataupun USP dalam pelancongan. Oleh itu pengalaman yang kita dapat dengan pelancong yang akan pergi ke situ, dia mempunyai satu pengalaman yang autentik ataupun asli. Bukan sekadar pemandangan, tapi dari segi budayanya kita nampak itu yang akan keunikan setiap bangsa yang ada dekat Malaysia, seperti suku kaum orang asli yang kita nampak sekarang. Jadi mereka ni bila dikatakan dekat bahagian mana mereka terlibat, kita itu yang kalau kita selalu kata community based ecotourism ataupun community based tourism, sebab ia pelancongan berasaskan komuniti. Itu bila berasaskan komuniti, itu yang kita nak cungkilkan, nak naikkan tentang keunikan satu-satu komuniti tersebut lah. Dan ini sebab kita nak komuniti ni menjadi menjadi penggerak utama di dalam ekopelancongan tersebut. Okey, baik, terima kasih Dr. Sazali. Jadi perkampungan budaya Mahmiri sering dijadikan contoh. Jadi saya nak tahu daripada pendapat Encik Amy, adakah model seperti ini sesuai untuk komuniti orang asli yang lain? Bagi pendapat saya, betul. Perkampungan adat Mahmeri sangat popular lah di kalangan, bukan saja di luar, dia juga popular di bahagian komuniti kami juga. Tetapi saya rasa perkampungan ini sangat sesuai lah dijadikan model untuk masyarakat yang lain, kerana dia sangat macam ingin memberi pendedahan kepada orang luar tentang kehidupan kami. Tetapi masyarakat yang lain tu, iaitu 17 suku kaum tu lagi, tak perlulah terlalu mengambil bulat-bulat apa yang dilakukan oleh perkampungan adat Mahmeri itu. Sebab kan betul macam Dr. Sazali cakap tadi, sebab kami dia setiap suku kaum tu ada lain-lain bahasa, adat, pakaian dan sebagainya. So mungkin suku kaum lain tu boleh gunakan apa yang mereka ada untuk dorang expose atau bagi pendedahan kepada orang luar. Jadi hanya menjadikan perkampungan Mahmeri itu jadikan model, bukan jadikan tempat untuk macam copy and paste begitu. Okey, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk orang asli ni, kita tahu memang sangat mahir kan dengan aktiviti dalam limba, apa-apa kegiatan ke untuk memburu semua, kita memang tahu orang asli ni memang sangat mahir. Jadi bagaimana pengetahuan tradisi ni seperti yang ilmu hutan semua dan kemahiran survival tu boleh dijadikan tarikan pelancong tanpa menjejaskan nilai asal ni? Betul. Pengetahuan tradisi perlu sangat baik, tapi saya rasa cara yang terbaik untuk bagi pendedahan kepada orang tentang adat semua ni, saya rasa ialah pendidikan lah, iaitu lebih macam interpretasi. Interpretasi iaitu menyampaikan maklumat kepada orang melalui subjek ke objek atau sesuatu lah. Bukannya eksploitasi begitu. Contohnya
kita memperkenalkan aktiviti yang melibatkan macam survival, masakan rimba dan sebagainya. Sebab teknik-teknik asas survival ni dia boleh menjadi satu keunikan jugalah. Dan daripada tu mungkin masyarakat orang asli yang harus handle, macam dia jadi jurupandu kepada aktiviti-aktiviti tersebut. Kerana dengan ilmu dan kepercayaan ni saya rasa sangat sesuai lah dijadikan di-expose kepada orang luar. Macam tadi yang Cik Amy kata pasal masakan tu Yeah. kan, mesti orang asli kan dia ada masakan dia yang berlainan sikit kan. Jadi mesti pelancong datang nak cuba kan. Okay, baik. Untuk Dr. Sazali, soalannya adalah apa sebenarnya yang pelancong cari apabila mereka memilih pengalaman bersama dengan komuniti orang asli? Satu, saya nampak unik, yang autentik yang saya kata. Jadi bila ada masyarakat asli ni, mereka tengah memelihara budaya dia, tapi dia mestilah seiring dan seimbang dengan pembangunan ekonomi. Setiap masyarakat perlu melihat dari segi apakah sumbangan ekonomi kepada masyarakat tersebut. Jadi secara ringkasnya kita nampak budaya dimasukkan dengan alam, dimasuk dengan komuniti, itu yang dikatakan ekopelancongan lestari. Jadi pada soalan tersebut macam mana ia amat baik ialah dengan melihatkan dari segi kehidupan sebenar masyarakat tersebut. Okey, kita kalau sesiapa yang pergi ke perkampungan masyarakat orang asal atau orang asli ini, mereka akan memahami itulah keadaan kehidupan mereka yang autentik, yang asli, yang asal dia. Kita tak akan nak ubah sebab kita nak dia kekalkan, tapi dengan pemodenan ini, dia yang saya sebut tadi, budaya tu perlu seimbang supaya dia akan kekal dan sampai keunikan itu akan jadi satu tarikan kepada pelancongan yang ada pada negara kita. Dan pengalaman ini akan mewujudkan sejarah dan penceritaan itu sendiri, macam dikatakan oleh panel tadi. Macam mana kita nak serapkan dari segi interpretasi ataupun penceritaan tersebut di dalam komuniti orang asli untuk menjadi bahan tarikan pelancongan. Okay, baik, terima kasih. Jadi kita dah faham untuk apa yang Dr. Sazali jelaskan tadi. Jadi untuk soalan ni, kali ni, ini soalan saya tujukan kepada kedua-dua panel. Jadi kita mulakan dengan Dr. Sazali dulu. Bagaimana kita boleh mempromosikan budaya orang asli ni tanpa kita menghilangkan keaslian adat dan tradisi mereka? Okey, kepahaman saya ialah macam mana kita nak mengkomersialkan masyarakat orang asli ni. Kita tahu kita kena berhati-hati sebab kita nak benda tu kekal. Kita tak nak terlampau drastik sangat sampai tidak ada nilai yang akan kekal. Jadi oleh itu, contohnya saya ambil macam ritual suci orang asli, kita perlu menghormati dia. Kalau terlampau ramai yang datang kat situ, mungkin benda itu akan menjadi satu keadaan yang tidak dalam keadaan yang baik. Sebab kalau perkara macam ritual ni, ia memerlukan penetapan, pemerhatian ataupun penjagaan dari segi adat istiadat. Sebab tu kita nak pastikan bahawa komuniti ini akan menentukan apa yang boleh dikongsi dan apa yang perlu mereka simpan, sebagai yang selalu kita dengar secret recipe. Sebab yang tu mungkin dia akan diturunkan kepada generasi kepada generasi. Dari segi budaya etnik ini perlu dilindungi. Jadi kita ada badan macam yang badan yang menjaga hal ehwal orang asli ini. Sebab tu mereka mempunyai satu polisi yang telah ditetapkan lah. Sebab tu sebab kita nak
menjaga dari segi meningkatkan maruah orang asli tersebut supaya ia tidak dieksploitasikan, dikomersialkan melampau. Okey, dan juga kita nak pastikan mereka ni kekal dan mereka akan rasa tenteram dan tidak dipergunakan oleh mana-mana badan dan sebagainya bagi saya. Ya. Okey. Bagaimana pula pendapat Encik Amy? Kalau bagi saya sebagai seorang komuniti dan juga anak muda orang asli, bagi saya tidak semua benda harus dikongsi. Sebab ada adat dan ritual yang kami juga tak boleh kongsi dengan orang luar. Kerana adat dan ritual tu sangatlah banyak tata tertib dan pantang larangnya. So sekiranya kalau ingin membuat satu macam aktiviti semua tu, kami perlulah merujuk kepada pihak yang pihak yang betul. Contohnya macam kalau kami ada ketua adat iaitu Tok Batin. So Tok Batin macam kami haruslah tanya kepada Tok Batin, adakah ritual-ritual ini sesuai untuk dikomersialkan kepada orang ramai. Kerana sebagai contohlah, sebab ada ritual seperti macam pengemunyian ataupun perubatan, dia ada ritual yang sangat ekstrim dan bahaya bagi orang luar. Mungkin orang luar tengok macam dia macam biasa-biasa, tapi bagi kami yang kami dah lalui bertahun-tahun, terutama saya dah 20 tahun melalui benda seperti itu, saya rasa ritual yang sesuai perlulah dirujuk kepada orang yang betul sebelum dikomersialkan. Tok Batin tadi. Terutamanya Tok Batin lah. Jadi kalau macam ketua kampung untuk orang asli tu dipanggil sebagai apa tadi? Tok Batin? Betul, Okay, Tok kalau Batin. Tok Batin tu cara pemilihan dia macam mana? Cara pemilihan Tok Batin selalunya, kalau yang saya tahulah yang kampung saya, iaitu dia haruslah mempunyai macam pendidikan, taklah terlalu tinggi tapi haruslah mempunyai pendidikan, terutamanya sekarang lah kan. Sekarang pendidikan sangat utama. So terutamanya dalam pengurusan pentadbiran semua. Lepas tu dia haruslah mempunyai pengetahuan tentang adat juga. Lepas tu dari pemilihan Tok Batin juga ialah majoriti sokong macam demokrasi daripada komuniti suatu kampung tu. Dia bukannya ambil dari segi keturunan Tok Batin tu ke anaknya, bukan? Bukan, sebab kebanyakan kalau begitu dia risau yang anak bawah dia tu tidak mendalami tentang adat istiadat. Okay. Baik, jadi kita akan ke topik kedua iaitu tentang impak ekonomi terhadap komuniti orang asli. Jadi soalan ni saya tujukan kepada Dr. Sazali. Sejauh mana ekopelancongan mampu menjadi sumber pendapatan yang mampan untuk komuniti orang asli? Okey, sebelum kita nak masuk kepada topik tu, saya ingin mengingatkan bahawa satu perkataan yang saya selalu saya tekankan, preserve before promote. Kita kena pelihara dulu sebelum kita nak mempromosikan. Sebab orang asli ataupun orang asal kita kena tahu sensitiviti macam rakan panel tadi kata. Jadi sebelum kita nak masuk kepada mereka, kita ada satu istilah dinama EPIC, iaitu Free, Prior, Inform and Consent. Kita kena dapat kebenaran mereka. Jadi dalam oleh itu, kalau dikatakan macam mana sumber pendapatan yang mampan yang kita nak pada masyarakat orang asli. Satu yang daripada awal tadi saya kata, orang asli adalah masyarakat ataupun pribumi yang rapat dengan kehidupan di hutan. Jadi oleh itu, kalau kita nak menaikkan taraf hidup mereka, mereka adalah masyarakat yang bergantung kepada hasil hutan. Jadi hutan itu adalah seperti supermarket. Semua ada dekat hutan. Jadi mereka adalah masyarakat yang ada kebebasan untuk menggunakan hasil-hasil hutan. Contohnya orang asli itu banyak berkaitan dengan penggunaan ubatan tradisional, for example.
mereka boleh dapatkan sumber-sumber tersebut dari hutan untuk mereka buat dari segi mungkin ubatan. Yang sekarang memang kita banyak ubat-ubat moden, tapi ubat tradisional adalah ubat yang diamalkan daripada dulu lagi. Jadi pergantungan pada hasil hutan tu sangat penting. Itulah pendapatan ekonomi orang asli juga. Dan selain daripada tu mungkin kita boleh mewujudkan program-program aktiviti yang berkaitan dengan perhutanan. Contohnya nak meninjau atau mengembara di dalam hutan. Jadi siapa yang kita nak cari? Itu yang kita nak cari orang asli. Sebab kita akan dedahkan, kita akan bagi latihan kepada mereka macam mana nak jadi tour leader ataupun tour guide ataupun jadi penunjuk jalan. Sebab mereka dah biasa dengan hutan. Kita tak nak, kalau kita ambil online, tapi mereka hanya datang sekali sekala. Tapi orang asli ni memang kehidupan dia. Dia tengok pokok pun dia tahu. Dia tengok mana jalan-jalan dia semua dia tahu. Ya, sebab dia tu very sensitive. Dia punya mata, dia punya hidung, dia punya telinga, dia very sensitive. Dia boleh ingat jalan, dia boleh tahu mana keadaan yang selamat, mana keadaan yang tidak selamat. Itulah salah satu hasil pendapatan yang kita boleh naikkan daripada golongan orang asli, iaitu dinamakan satu peluang pekerjaan. Okey, jadi selain daripada tu juga, selain daripada mereka menjadi penunjuk arah ataupun guide, mereka pun boleh mengeluarkan contohnya craft-craft tangan yang dihasilkan oleh orang asli. Mereka boleh buat satu perniagaan yang kecil. Dan satu lagi yang autentik dia ialah makanan orang asli. Sebab kadang-kadang kita teringin, sebab kita nak tahu macam mana rasa dia. Very authentic. Itulah kalau kita nak nampak dari segi macam mana kita nak menghasilkan pendapatan yang mampan ataupun sustain, kita boleh wujudkan semua peluang-peluang tersebut untuk meningkatkan taraf ekonomi orang asli ataupun orang aslan. Saya setuju dengan yang kata Dr. Sazali tentang orang asli jadi guide tu kan. Sebab saya rasa memang sekarang banyak orang asli yang dia dah start jadikan satu pekerjaan, bawa pelawat macam tu, pergi ke hutan, sebab dia orang lebih tahu kan tentang hutan tu semua. Okay, jadi untuk Encik Amy, bagi pandangan Encik Amy, adakah komuniti orang asal ni benar-benar mendapat manfaat ekonomi dari ekopelancongan hari ini? Bagi saya masih terdapat banyak lagi komuniti yang lebih memilih bekerja menjadi pekerja daripada memilih menjadi seorang usahawan. Walaupun pun peluang pekerjaan sekarang sangat luas, tapi komuniti lebih memilih untuk menjadi orang bawah. Mungkin masih terhad lah untuk pelibatan mereka dalam macam pembangunan ataupun pendidikan dalam membangunkan, iaitu daripada produk tradisional mungkin boleh dikomersialkan. Itu masih kurang lah bagi saya fikir lah. Dan saya mengharapkan lebih banyak pendederahan kepada komuniti masyarakat orang asli ni untuk membangunkan mereka. Contohnya macam menjadikan mereka latihan ke atau kursus ke, untuk lebih buka sikit mata mereka untuk pergi keluar, bukan hanya duduk di kampung untuk bekerja saja. Ekonomi mereka memang okey, tapi mungkin mereka boleh meningkatkan lagi ekonomi itu lebih stabil. Kalau Encik Amy sendiri, Encik Amy lebih memilih untuk kerja di bawah orang macam tu, ataupun Encik Amy lebih prefer untuk menjadi usahawan? Okey, bagi saya yang saya mungkin bakal mendapat ijazah ni, saya berfikir mungkin saya akan dapatkan pengalaman dulu, iaitu saya akan bekerja sebagai pekerja di mana-mana, iaitu di chalet ke, di housekeeping ke, hotel ke, untuk melihat macam mana mereka menguruskan sesuatu syarikat dengan baik. So nanti saya dapat melihat macam mana
kalau begini dapat uruskan sini, so mata saya dapat berfikir dan mengatur perjalanan sebenarnya. Dan mungkin suatu hari nanti akan saya cuba atau usahakan untuk membangunkan satu chalet untuk orang asli Semelai. Jadi Encik Amy boleh jadi lead lah kan kepada ya, betul. pekerja-pekerja orang asli tu. Okey, baik, untuk Dr. Sazali, adakah model koperasi komuniti berkesan untuk memastikan manfaat ekonomi dikongsi bersama? Okey, bagi saya sebab itu adalah platform ataupun yang telah dibagi oleh kerajaan. Kita menyokong sepenuhnya sebab banyak aktiviti-aktiviti yang boleh kita usahakan, orang-orang asal usahakan. Contohnya atas aktiviti, contohnya seperti homestay, jadi guide yang saya kata tadi, ataupun pembuatan kraft tangan, ataupun jadi interpretasi untuk satu-satu kawasan, ataupun yang paling uniknya ialah dari segi produk makanan tradisional mereka. Tapi untuk mewujudkan sektor ataupun koperasi tersebut, yang paling penting saya rasa yang sangat ditekankan ialah ianya perlu satu latihan yang khusus lah, latihan kepada orang asli supaya mereka dibagi satu pendedahan yang betul, guide yang betul. Jadi tapi dalam masa yang sama untuk berjaya, dia perlunya ada satu kawasan ataupun infrastruktur yang umum dan yang khusus perlu ada, barulah mereka boleh berjaya. Jadi bila saya sebut tentang kesesuaian koperasi dia, salah satu saya akan sokong sebab dia ada satu latihan kepada orang asli bila mereka terlibat dengan koperasi dan pemilikan bersama. Jadi keuntungan yang akan dapat daripada aktiviti-aktiviti tersebut, dia akan kembalikan kepada kumpulan orang asal tersebut. Sebab itu bila kita ada koperasi, kita nak mengurangkan dari segi penglibatan orang tengah ataupun middleman. Sebab kita nak jadi orang asal ni jadi champion. Kita nak naikkan taraf hidup mereka. Jadi koperasi itu ada semua latihan-latihan. Sebab tu saya galakkan mereka terlibat dalam koperasi yang telah diadakan dan diwujudkan oleh kerajaan. Oleh itu, mereka secara tidak langsung boleh mengukuhkan dari segi ekonomi, sama ada ekonomi kawasan kampung, ekonomi individu ataupun keluarga tersebut. Jadi dan akhirnya daripada koperasi ini kita akan melahirkan usahawan orang asal kita supaya dia boleh meneruskan dan benda ni akan diturunkan pada generasi yang akan datang. Dia kena mula. Ada tempat untuk mereka mula. Sebab tu kejayaan kalau dikata dari segi sama ada koperasi itu boleh memberi adalah kesesuai, jawapan saya memang sesuai sebab kombinasi semua tersebut akan membantu orang asal supaya dia boleh pergi lebih jauh lagi. Dr. Sazali rasa ada ke golongan komuniti orang asli yang menolak koperasi ni? Mereka tak kata mereka menolak, cuma pendedahan tu kena tepat. Sebab mana-mana etnik pun kalau tak dibagi pendedahan yang secara jelas, mungkin mereka akan rasa was-was. Mereka tak rasa adakah benda betul atau salah. Tak yakin lah. Dia tak yakin sebab keadaan moden ini, kalau selalunya keadaan banyak keadaan orang jadi kena scam dan sebagainya. Jadi saya rasa mereka tidak akan menolak dan mereka akan menerima kalau dibagi penjelasan yang betul. Sebab benda ni pernah berlaku dengan orang pribumi Sarawak yang saya buat bersama dengan komuniti Bidayu. Bila kita usahakan untuk mereka tubuh koperasi, kebanyakan mereka tidak berani nak terlibat. Sebab koperasi kampung dia perlu ada kurang-kurangnya 50 orang untuk jadi ahli. Nak dapatkan 50 orang tu bukan senang. Ramai yang rasa was-was macam tadi, takut diperdaya dan sebagainya.
Tapi akhirnya bila kita bagi penjelasan yang tepat dan dari segi Suruhanjaya Koperasi Malaysia datang bagi maklumat yang lebih mendalam lagi, dan akhirnya ada satu kejayaan diwujudkan dengan koperasi tersebut, dan koperasi itu sampai sekarang pun masih wujud. Ferrycare Corporation Sendirian Berhad. Sebab mereka, kedudukan mereka adalah berdekatan dengan kawasan alam semula jadi. Okay, baik, terima kasih Dr. Sazali. Ya. Jadi soalan ni saya tujukan kepada kepada Encik Amy, maaf. Bagaimana kita boleh menggalakkan lebih ramai wanita orang asli berjaya dalam sektor pelancongan dan hospitality? Okay. Wanita orang asli, saya sangat mempunyai peranan yang sangat besar lah. Bukan dalam sektor hospitality, terutamanya bukan saja di luar, iaitu di rumah saja lah. Iaitu mereka sangat mempunyai kemahiran daripada masakan tradisional, menghasilkan kraft tangan dan melayan tetamu yang sangat baik. Dan bagi memperkasakan usahawan masyarakat orang asli, saya sangat menyokong dengan pendapat Dr. Sazali, iaitu tentang latihan. Sebab dengan pendedahan yang betul, untuk menghasilkan seorang usahawan wanita tidak mustahil. Sebagai contohnya, dia di kawasan saya, iaitu kalau mungkin pernah dengar, iaitu Jungle Girl, iaitu menghasilkan produk perubatan tradisional. Jadi seorang masyarakat daripada suku kaum Jahud terletak di Kuala Krau, iaitu sekarang dia sangat berjaya dalam penghasilan produk tu, dan telah bukan sahaja di Pahang dia telah mengkomersialkan, tapi di seluruh Malaysia dia telah komersialkan produk tersebut. Dan jadi dengan latihan dan pendedahan yang betul, terutamanya pada masa sekarang, iaitu melibatkan pemasaran digital, penggunaan sosial media dan sebagainya, mungkin tidak akan menghasilkan atau mewujudkan usahawan wanita yang berjaya suatu hari nanti. Okay, baik. Terima kasih Encik Amy. Sebelum kita ke topik kita yang ketiga, jemputlah Encik Amy dengan Dr. Sazali boleh minum apa semua. Okey. Sambil-sambil tu kita bagi juga soalan. Ya. Okey, jadi untuk Encik Amy, bagaimana komuniti orang asal ni boleh diperkasakan sebagai pengawal warisan alam secara profesional? Sebab orang asli kan dipanggil sebagai pengawal alam. Bagi saya, sebagai pelajar sains taman dan rekreasi dan juga anak orang asli, saya percaya komuniti orang asli mempunyai kelebihan mengenai hutan, iaitu kerana kami bukan memang dilahirkan dalam hutan, so kami tahu apa yang ada dalam hutan tersebut. Namun tapi pengalaman tradisional perlu, rasa dengan pengalaman saja dia tidak cukup untuk mengawal warisan alam, tapi memerlukan juga bantuan dari luar untuk mengawal alam sekitar tersebut, terutamanya memperkukuhkan daripada segi profesional mereka, seperti persijilan nature guide, pertolongan cemas, interpretasi alam, keselamatan pelancong dan pemantauan biodiversiti. So dengan gabungan ilmu tradisional dengan ilmu yang moden sekarang, mungkin akan melahirkan pegawai-pegawai warisan alam yang sangat baiklah untuk menjaga alam kita sekarang ni. Jadi macam orang asli tadi tu, bila dia dapat
pengetahuan semua, dia akan menjadi lebih profesional dan boleh jaga kan hutan tu. betul. Okey, jadi kalau untuk Dr. Sazali, walaupun orang asli ni kita panggil sebagai pengawal hutan, tapi apa Dr. Sazali rasakan apabila kerosakan alam sekitar ni diberi kesan kepada masa depan ekopelancongan komuniti orang asli? Sebab tu saya selalu tekankan untuk menjayakan satu-satu komuniti tersebut, dia perlu ada tadbir urus yang baik. Yang kedua, dia berintegriti. Yang ketiganya ialah dia melahirkan satu leadership ataupun kepimpinan yang boleh membawa ke arah kejayaan. Dan tapi yang paling penting bila kita lihat komuniti orang asli ni, saya tekankan sikit, ialah untuk mencapai kejayaan tersebut, mereka kena didedahkan dengan pengurusan keuangan yang baik. Tapi bila soalan tu tentang kemerosotan ataupun ancaman yang menjadi topik utama daripada kawasan orang asli ini, saya boleh beritahu beberapa ancaman yang selalu berlaku. Contohnya dari segi ancaman pembalakan. Kadang-kadang pembalakan ni ada dua, satu yang sah dan satu yang tak sah ataupun illegal. Yang tu akan mengancamkan kawasan-kawasan yang tidak dilakukan dengan cara yang sistematik yang baik, pembalakan yang menghancurkan. Yang satu lagi ancaman dia seperti pelombongan, dan satu lagi ancaman juga seperti pencemaran sungai, dan juga akhirnya akan menyebabkan dari segi kehilangan biodiversiti kawasan tersebut. Dan bila disebutkan kesan tersebut kepada masyarakat orang asli, sebabkan tadi daripada awal saya kata bila mereka dikaitkan dengan ekopelancongan, membawa pelancong untuk mendapatkan pengalaman keadaan dalam kawasan orang asli. Oleh itu dia akan menyebabkan tarikan pelancongan jadi merosot. Jadi kawasan itu dah hancur. Tak ada apa yang nak ditunjukkan. Pokok pun dah tak ada. Pokok pun tak ada. Yang ada pokok-pokok kecil. Sampai mereka pun tak tahu dari segi interpretasi alam itu dah hilang, hancur. Sebab tu ancaman tersebut dia akan bagi kesan kepada penduduk orang asal. Dan satu lagi, bila keadaan hancur tersebut, maksudnya musnahlah habitat tersebut. Jadi habitat itu, ekosistem dia dah tidak stabil. Oleh itu ancaman juga kesan dia akan membuatkan satu masalah dari segi budaya pun akan terhakis. Sebab mereka kebanyakan menggunakan bahan-bahan sumber semula jadi untuk kehidupan dia. Contoh tadi saya kata dari segi sumber-sumber untuk mereka buat ubat-ubatan. Bila hancur je hutan tu, mana lagi mereka dapat sumber-sumber tersebut? Dan mana mereka nak jadi rasa tenang di kawasan tersebut? Dan satu lagi iaitu bila keadaan macam tu berlaku, kesan kepada mereka ialah pendapatan mereka akan terancam. Pendapatan mereka akan jadi berkurangan. Jadi kesan pelancongan dan kesan kepada alam sekitar tu jadi akan ada impak bila ada ancaman kepada kawasan tersebut dari segi ancaman yang saya nyatakan, contohnya pembalakan, pelombongan, kesan pencemaran sungai, kehilangan biodiversiti tersebut, dan yang paling banyak sekarang yang akan berlaku adalah perubahan iklim kawasan tersebut. Jadi kita tak nak benda ni. Jadi secara kesimpulan saya akan katakan bahawa kalau tiada hutan, sebab ancaman tadi, tiada hutan maksudnya tiadalah ekopelancongan untuk kesejahteraan orang asal ataupun orang asli. Okey, baik doktor. Jadi soalan untuk Encik Amy, saya rasa dia agak berkait sikit dengan jawapan Dr. Sazali tadi. Apabila berlakunya kerosakan alam semua tu, ada tak dia bagi kesan kepada semangat komuniti orang asal ataupun dengan gaya kehidupan berubah macam tu? Betul. Hutan tidak lain lah daripada kami, iaitu orang asli. Iaitu hutan sangat kami hormati. Tapi bayangkan kalau bila satu tempat yang kami membesar daripada kecil
bermain semua hancur. Dia bukan saja menghancurkan kawasan permainan kami untuk mencari makanan semua, tapi dia juga menghancurkan separuh daripada identiti kami sebagai masyarakat orang asli. Sebab secara tak langsung semangat kami untuk memberi atau mendedahkan tentang kehidupan kami makin lemah. Sebab yalah, tempat kami dah hancur, apa lagi kami nak bagi kepada orang. Betul-betul. Okay, baik. Untuk Dr. Sazali, apakah dasar yang Dr. Sazali rasa kita perlu wujudkan supaya suara komuniti orang asal ni sentiasa diambil kira dan dalam membuat keputusan? Bagi saya yang penting adalah dasar tersebut adalah libat urus komuniti dalam membuat keputusan. Pastikan ada kumpulan golongan elit di kalangan orang asli. Orang asli ni ramai yang elit sebenarnya. Tapi mereka kena terlibat bukan cara tidak langsung tapi secara langsung dalam urusan orang asli ataupun orang komuniti tersebut. Satu lagi, polisi tersebut mesti berasaskan bukti. Itu yang ada dikaitkan dengan akademik. Kita akan buat penyelidikan. Kita kena ada pembuktian yang jelas. Okey, sebab itu dasar tu mestilah berkaitan polisi berasaskan bukti. Yang satu lagi, kena ada pengiktirafan terhadap hak orang asal tersebut. Mereka kena ada hak tersebut, pengiktirafan oleh pihak agensi ataupun kerajaan. Dan satu lagi contohnya tadi, bila kita sebut tentang jadi pemandu pelancong, saya setuju dengan panel rakan saya, pensijilan tu sangat penting. Kita kena bagi mereka kursus yang betul-betul kursus yang ada pensijilan dan ada yang saya kata pengiktirafan tersebut, supaya mereka akan rasa diri mereka ada nilai. Okey, itu yang kata pensijilan pemandu pelancong komuniti. Tapi yang paling penting, poin yang saya nak nyatakan ini dasar perlu ialah pengukuhan latihan dan pembangunan kapasiti ataupun capacity building. Jadi untuk peranan akademik macam kami, sebab tu kena diadakan selalu menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan komuniti orang asal. Mereka sangat rapat dengan hutan dan bila kita pergi jumpa mereka pun mereka nak bersama kita. Jadi tak ada masalah. Tak ada halangan untuk kita dapat data-data tersebut yang saya kata tadi, polisi berasaskan bukti. Satu lagi, penyediaan data secara saintifik. Itu penting. Sebagai akademik, kita banyak data. Sama ada kita dapatkan data secara orang kata interview ataupun soal selidik mereka. Yang itu yang sangat penting. Sebab bila kita ada semua ni, kita dapat membangunkan pembangunan polisi tersebut dengan mantap. Kita tak nak polisi itu hanya polisi yang tidak dapat dipraktikkan untuk komuniti tersebut. Dan juga yang pentingnya saya rasa latihan tu. Saya setuju tadi, latihan yang betul-betul menjuruskan apa yang mereka nak. Bukan kita nak bagi mereka tapi mereka tak nak. Kita nak sama-sama. Dua hal lah. Orang asal pun nak, kita pun boleh membuat satu latihan yang betul-betul tepat kepada apa yang mereka nak. Contohnya tadilah dari segi penyediaan makanan tradisional. Kita kena buat satu latihan. Memang mereka dah biasa, tapi biar latihan tu yang nampak autentik dan nampak benda tu boleh diterima oleh semua masyarakat umum. Dan satu lagi, nilai impak program tersebut pada orang asli mestilah mantap. Kita tak nak hanya buat banyak-banyak program tapi sekadar untuk lepas batuk di tangga. Dia mesti ada impak. Impak tu betul penting sebab impak itu akan masuk ke dalam naluri mereka dan mereka akan, sebenarnya orang asal ni atau orang asli ni mereka nak terlibat macam orang lain, tapi mungkin dia akan rasa malu sikit.
Tapi kalau kita betul-betul bagi pendedahan, bagi latihan yang tepat, mereka akan bersama kita dan kita nak bagi motivasi dan bagi semangat mereka supaya mereka berani ataupun mereka boleh pergi ke depan. Tapi sebab tu semua ni dari segi latihan, dari segi data, pengumpulan data, dari segi penyelidikan ini adalah dinamakan jambatan antara kerajaan dengan penduduk asal. Kita tak nak jambatan tu rubuh. Kita nak jambatan tu kekal sampai bila-bila. Sebab di situlah sokongan oleh badan-badan kerajaan kepada institusi ataupun kepada kumpulan tersebut kena daripada masa ke masa kena lebih lama, makin lebih mantap dan saling berkait. Itu bagi saya. Itu sangat penting Macam yang Dr. Sazali cakap pasal latihan tu kan. Jadi saya nak tahu kalau Encik Amy rasa latihan pada hari ni untuk komuniti orang asli tu banyak dan efektif tak kepada orang asli? Bagi saya latihan sekarang memanglah sangat banyak. Kita dapat tahu latihan daripada berbagai aspek. Ada beratus atau beribu di luar sana. Tetapi masih belum cukup. Iaitu pada masa hadapan mungkin komuniti orang asli ni perlu diredahkan kepada pengurusan yang lebih kompleks. Contohnya mengikut pembelajaran saya, iaitu seperti had daya tampung, pemantauan biodiversity, penggunaan teknologi seperti drone, GIS semua tu kan. Latihan-latihan tersebut sangatlah kompleks, terutamanya bagi kami yang kurangnya pendedahan, kerana ilmu-ilmu tersebut haruslah mempunyai teknikal yang terlalu tinggi. Sebab contohnya kalau nak guna drone kan kita kena kawal semua tu. So diperlukan pendedahan yang sangat tepat dan saya rasa mungkin perlu didedahkan masyarakat orang sini kepada ilmu-ilmu yang lebih kompleks lah. Bukan saja ilmu yang seperti yang macam cara nak bangunkan semua tu. Tidak. Dan dengan ilmu ini saya yakin komuniti orang asli bukan saja akan menjadi pemandu pelancong sahaja, dan mungkin suatu hari nanti masyarakat orang asli akan menjadi rakan sekerja kepada kerajaan atau swasta dalam syarikat-syarikat dalam eko pelancongan tersebut. Jadi secara ringkasnya lah, boleh tak Dr. Sazali dan Encik Amy berikan apakah harapan Dr. Sazali dan Encik Amy kepada komuniti orang asli ni? Saya nak tekan konsep utama yang saya rasa satu perkataan Inggeris yang kata nothing about them without them. Okay, nothing about them without them. Maksudnya mereka kena terlibat secara langsung, dan harapan kita bukannya hari ni kita buat, esok kita nak tengok kejayaan. Dia akan ambil masa. Okey, bagilah masa untuk mereka latih, serap, faham dan sebagainya, untuk mereka praktik. Jadi harapan kita adalah harapan yang akan pergi lebih jauh. Mungkin dari segi short term, medium term and long term. Mungkin dalam setahun, mungkin dalam 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. Okey, poin pertama ialah kita nak jadi orang asli jadi menjadi rakan strategik pembangunan negara. Bukan lagi hanya mereka akan jadi penonton, tapi mereka adalah rakan strategik untuk pembangunan negara. Maksudnya ada suara daripada orang asal. Yang keduanya, komuniti sebagai pemimpin eko pelancongan. Kita nak mereka jadi pemain utama, bukannya mereka hanya jadi pemain sokongan. Yang satu lagi, kita nak beliau orang asli menjadi yang akan datang menjadi usahawan yang berjaya. Boleh dengan betul-betul cara konsep latihan dan sebagainya, kita boleh membangunkan yang penting adalah belia. Baik kaum wanita, baik kaum bapa, tapi yang paling penting belia dia akan pergi lebih lama lagi. Yang ketiganya,
peliharalah budaya untuk generasi akan datang. Kita tak nak budaya tu hanya pada masa tu dan hancur. Sebab tu dia kata pengekalan segala-galanya, preserve is very important, preservation important. Jadi bila saya kata tadi ancaman tadi, jadi kita kena jaga juga alam sekitar kita. Alam sekitar kita perlu diteruskan dipelihara supaya orang asal ni tetap akan ada budaya dia. Dan satu lagi, pendapatan orang asli perlulah meningkat secara mampan, sustainable. Kita tak nak satu hari nanti mereka akan hilang punca pendapatan. Bila hilangnya hutan, mungkin salah satu akibatnya hilang punca pendapatan. Dan satu lagi, kita nak jadi Malaysia sebagai model eko-pelancongan berasaskan komuniti di rantau, bukan di rantau hanya di kawasan kampung, di rantau ASEAN ataupun di rantau dunia. Kita nak Malaysia to lead that orang asal kita, orang asal yang daripada dulu yang sekarang akan lebih berjaya. Okey, kalau daripada akhir kata saya, mungkin itu kejayaan ekopelancongan bukan diukur melalui jumlah pelancong sahaja, tapi ialah di mana komuniti tersebut bersedia, terus dihormati, dan budaya mereka terus dipelihara, dan yang paling penting bila kita dapat mengekalkan alam sekitar dikekal secara lestari, dan benda ini akan diwarisi hingga generasi yang akan datang. Okey, macam mana dengan harapan Cik Amy? Harapan saya iaitu masyarakat orang asli bukan saja tinggal berhampiran hutan, tapi saya harap dalam masa 10 atau 5 tahun akan datang, saya harap masyarakat orang asli ini boleh keluar ke luar dan tunjukkan yang mereka juga boleh menjadi seorang usahawan, seorang pembuat keputusan, dan juga mungkin jadi seorang yang pendidik dan sebagainya di luar sana. Dan saya ingin lebih ramailah orang asli, terutamanya seperti Dr. Sajari cakap, iaitu kaum belia, lebih mendedahkan diri ke luar sana. Bukan saja keluar sebagai pekerja, mungkin keluar menjadi seorang usahawan. Tidak mustahil sekiranya suatu hari nanti masyarakat orang asli ni ramai seperti cendawan tumbuh selepas hujan, menjadi usahawan. Betul. Dan saya juga berharap dengan pembangunan ni dia bukan saja membangun daripada segi kemodenan dan sebagainya, dan juga tetapi pembangunan ini juga dapat memelihara adat dan ritual semualah untuk mengekalkan adat kami sampailah ke generasi-generasi akan datang. Baiklah, terima kasih Encik Amy. Kita pun sudah sampai ke penghujung siri Rentak Rimba kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Sazali dan Encik Amy sebab banyak yang kita telah pun pelajari, bukan sahaja dari segi latihan, tapi sebenarnya kalau kita lihat daripada apa yang Dr. Sazali dan Encik Amy sendiri cakap, yang sebenarnya hasil ataupun segala kita panggil pengalaman daripada orang asli ni, bukannya kalau dia terjejas, bukannya jejas kepada komuniti orang asli saja, tapi kepada kita sebagai pelancong. Jadi dengan itu betul latihan semua tu amatlah penting. Jadi saya mengucapkan terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi untuk siri yang akan datang. Terima kasih.